Okey, hai Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan dan kepada para parenting dan ibu bapa. So today coach nak explain sikit apa itu parenting dalam SWOT talent dengan talent DNA. Okey, kita nak dapat tahu tentang bakat dan kebolehan anak kita ini lebih condong ke mana dan cara dia berfikir tu cara apa. Okey, so setiap orang yang belajar talent, SWOT talent dengan DNA talent akan ada report Ini report untuk dia punya SWOT dan ni report untuk dia punya DNA. Okey. Jadi kat sini, kita perlu menghargai anak kita ni lebih awal daripada sekarang sebab anak-anak kita ni akan berada kepada bakat-bakat yang tertera depan ini. Antaranya, sama ada ketua, marketing, usahawan, orang yang berpengaruh, pelaris, kreatif, ataupun dia ni orang yang pelaksana, ataupun orang yang berharmoni, ataupun bermatlamat, ataupun orang yang berstruktur, ataupun orang introvert, extrovert, dia penguasa, ataupun dia orang keawangan, ataupun orang yang bersaing. Okey? Jadi kat sini kita kena tahu lebih awal anak kita supaya cara dia belajar, cara kita urus emotion dan kerjaya dia di masa depan tu dengan lebih tepat. Oleh itu, kenapa saya hadir untuk bantu kawan-kawan kita dan rakan-rakan ibu bapa yang sekalian, sebab saya sendiri ada 7 orang anak. Kita kena fikir masa depan kita, masa depan keturunan kita dan masa depan anak kita dengan kita bagi ilmu yang terbaik agar mereka lebih terpandu. Jadi jom join bersama kelas parenting